What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni apa aku nak buat? Aku nak unboxing barang yang baru sampai, barang yang aku baru beli daripada Shopee. Dan untuk video ni aku just nak unboxing saja. Dan video next aku akan review. So kalau korang berminat, kalau korang nak beli, rasa macam nak beli barang ni, korang boleh tekan link dekat bawah. Kalau korang nak tahu barang apa yang aku beli dan aku nak unbox hari ni, stay tune until the end of the video. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. So hari ni aku nak unbox. Oh. Yes. So ni daripada luar dia. Kita potong sikit, cabut dia punya bubble wrap. Kita cabut dia punya bubble wrap ni. Okay, korang boleh teka ke apa yang dekat dalam ni. So ni dia punya receipt dia. Dan the moment of truth. Hari ni kita akan unbox DJI Neo tu. Aku tak sure kalau korang boleh nampak tak kat sini tulis Neo tu. So drone yang baru. So previously kalau korang pernah tengok video aku dan selalu layan YouTube channel aku ada review drone yang aku beli, iaitu DJI Mini SE. Dan aku rasa aku satisfied dengan drone tu. Tapi sebab dia punya version dia agak lama, aku rasa aku perlukan drone yang version baru. So teknologi dia lebih baru, drone-drone yang tahun barulah 2025-2026. So aku nak tahu apa beza dia, adakah dia lagi bagus, adakah dia boleh bantu aku untuk buat content lebih better. So ataupun it's just a waste of money, I don't know. I don't know. So jom kita try unbox. Jadi sebelum aku buka, aku nak bagi tahu yang aku beli version drone plus dengan Flymo Combo. Flymo Combo ni beza dia adalah, kalau aku beli drone biasa dia akan datang dengan satu bateri. Flymo Combo dia akan ada extra 2 bateri dengan charging hub. Dia ada 2 lagi version yang di mana kalau korang beli, dia akan bagi controller RC. Dan kalau version satu lagi dia akan bagi korang Google tu untuk korang pakai FPV. So antara sebab kenapa aku beli drone ni adalah sebab dia boleh buat macam-macam. Boleh FPV pun boleh, boleh drone biasa pun boleh, dan sangat modular. Okay, jom kita buka dan kita tengok apa yang kena. Let's go. So first thing first, ni dia punya rupa dia. Aku tak tahu boleh fokus ke tak, tapi yang ni dia punya rupa bila korang buka. So benda pertama yang aku cuba tarik ni adalah dia punya bateri. So ni dia punya bateri dia. Dan kita tengok daripada atas, kita akan dapat kabel satu. Dia bagi kabel satu, dia bagi extra propeller satu. Helicopter! Kat situ nanti mungkin aku tampal dekat beg aku. Oh, dan ada bagi satu lagi propeller. Dapat 2 propeller. Dan yang kita nak tengok, tu cuma dia punya silika gel dan satu drone. Not bad. So dah habis lah dalam kotak tu, tak ada apa-apa dah. So kita letak tepi. Dan first impression, technically aku dah tahu dah apa yang dia bagi, sebab dia basically dekat dalam Shopee tu dia dah list dia kan dah apa dia akan bagi. Right? Tapi not bad dengan harga yang aku beli. Kalau kau nak tahu harga dia, tengok until the end of this video. So aku ulang balik, kita akan dapat 2 propeller, screwdriver untuk ganti dia punya propeller tu, buku dengan stiker, bateri. So kita unbox teruslah bateri ni. So bateri ni dia punya charging hub dengan 2 extra bateri. Aku dipahamkan daripada DJI, satu bateri ni boleh terbangkan drone ni selama 19 minit. Hey, that's pretty good. Tapi aku tengok review actual flight time dia mungkin dalam 12 ke 13. Tapi tak apa, tu orang luar negara yang review.
Nanti kita review, kita tengok berapa lama kita punya actual flight time. Goddamn right. So, ni dia punya tempat charging, 2 bateri. Dan kat sini tempat bateri ketiga lah supaya kita boleh charge. Dia charge pakai USB Type-C. Dengan kat sini kita boleh check lah. Ada power button kat sini, mungkin tempat untuk check bateri punya capacity. Alright. So, bateri, charging. Drone kita sendiri. Excited. Mainan baru. Nak macam mana? Okay. Right. So, ini dia. Kita punya drone. Not bad. Not bad. First impression. Aku expect dia lagi kecil. Sebab orang kata dia boleh isi dekat dalam poket. Tapi aku tak rasa cukup kecil untuk poket orang Malaysia. Mungkin poket orang luar negara mungkin. Tapi poket orang Malaysia aku tak rasa sebesar ni. Mungkin jaket boleh. So apa yang aku nampak, first thing first, biasa ada 4 propeller kat sini. Dia bagi 2 je. So kalau korang patahkan 4-4, korang kena beli extra lah. Aku tak tahu macam nak beli. Nanti mungkin aku akan tengok. So kat sini dia ada cover kamera dia. So jom kita try buka cover kamera dia. Dia kena picit. So kau boleh tengok dia punya kamera dia kat situ. Dengan dia punya screen lah. Apa yang aku perasan, ada 2 screen kat sini. Bukan, ada 1 screen kat sini dan kat sini sensor. So kamera dia 2 axis. Maksudnya improvement daripada DJI Neo yang standard version. Sebab standard version kamera dia boleh gerak ke atas ke bawah je. Tapi yang ni dia boleh pusing-pusing macam tu juga. So 2 axis. Kat belakang, ke atas ni ada 2 sensor, 360 sensor, supaya dia boleh tengok sense dia punya surrounding. Dan kat bawah ni ada sensor untuk landing. So yes, inilah dia drone yang aku tunggu dan aku beli. Aku harap drone ni boleh capai aku punya expectation dan bergunalah untuk aku punya next video. Sebab aku cadang next video mungkin aku nak buat variety sikit. Aku tak nak buat video review sahaja. Mungkin aku akan ada motovlog, aku campur dengan adventure, aku campur dengan mukbang sebab ada yang request untuk mukbang. So orang yang tengah tengok ni, korang pergi YouTube, subscribe SAS Studio sekarang juga. Kau faham tak? Betul tak? Betul. Kau pergi subscribe sekarang. Bye, Assalamualaikum.